Pernahkah anda terfikir mengapa iklan tiba-tiba muncul di telefon selepas kita bercakap tentang sesuatu? Perkara ini kerap berlaku sehingga ramai ingat telefon sedang mendengar setiap perbualan kita. Hakikatnya, telefon kita tidak perlu buat demikian. Ini kerana setiap carian, setiap laman web yang dilawati, setiap video yang ditonton, setiap hantaran yang disukai, setiap akaun yang diikuti, malah beberapa saat yang dihabiskan melalui sesuatu kandungan boleh dikumpul dan dianalisis. Lama-kelamaan, semua aktiviti ini membentuk profil tentang minat, tabiat dan tingkah laku seorang individu dalam talian. Corak inilah yang digunakan oleh algoritma untuk meramalkan perkara yang berkemungkinan menarik perhatian seterusnya. Semakin banyak data yang dikumpulkan, semakin tepat ramalan yang boleh dibuat. Kadang-kala ramalan itu begitu tepat sehingga terasa seolah-olah telefon benar-benar sedang mendengar perbualan kita.